Minggu ni konten bertalu-talu. Semalam Pokemon, last Sabtu ada Kak Mangan Vlog dan hari ni, hari Isnin, video special. Kita keluarkan video One Piece kat game OP12, The Bond Between Master and Disciple. So, hopefully kau enjoy. Selamat bercuti. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddie Fazli. So, selamat hari. Hari ni apa? Hari ni hari Isnin, hari cuti. Aku rekod video ni hari Sabtu, so aku macam blur-blur sikit. Sebelum kadang-kadang aku macam blur sikit, so kau rekod awal kan, kau pre-record kan benda ni. Selamat hari Isnin, selamat bercuti, hari cuti umum. Dan esok, dah berkongsi dengan korang, esok hari Selasa aku bermula kerja tempat baru. Hopefully dipermudahkan. Doakan aku. Alasan aku minta korang doakan aku dapat offer kerja lain. Dan kali ni aku dah berjaya dapat dan aku dah berhenti company lama. Dan esok akan mulanya kisah chapter baru dalam dunia aku lah untuk bekerja. Just sharing dengan korang, ada kemungkinan konten aku macam aku cakap dekat satu video seminggu saja. Tapi aku harap aku boleh buat 2 video lagi lah, hopefully lah. Cuma macam minggu ni special sebab memang konten minggu tu baru keluar, so aku nak cuba kejar dia punya hype lagi tau, release date dia baru keluar semua. So sebab tu lah aku buat bertalu-talu. Cakap mana tu vlog event kan, so lain tu Pokemon keluar juga, tu One Piece pun keluar juga. Jadi hari ini dalam segmen nama di bawah slot One Piece kat game kita ada OP12, The Bond Between the Master and Disciple. So dia banyak cut-cut yang menggabungkan dia punya Master dengan Disciple macam ni. Kita ada Mihawk dengan Zoro, dan kita ada Rayleigh dengan Luffy, dan juga cikgu-cikgu dengan anak murid lah, Sanji dengan cikgu dan sebagainya lah. So ada beberapa cut yang aku perlukan dalam ni. Kalau ikutkan generally main hit aku perlukan normal art SR Luffy, aku perlukan parallel SR dia, so ada 2. Dan aku perlukan leader AA Zoro dan juga SP Zoro. So ada 4 card yang aku perlukan selain dari uncommon lah. So kita akan buat unpacking, hopefully dapat hit yang menarik. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kalau orang tanya aku beli berapa banyak, aku beli 2 booster box saja. Sebab most likely aku akan target beli single sajalah. So kau dapat pool 2. Oh, dan juga ada parallel event Zoro, yang tu sangat cantik juga. So 5 card lah. Hopefully dapat daripada 2 box yang aku beli ni, dapat 2 card lah. Tak tahu, kalau aku sakit hati dengan box ni, mungkin aku buka 2. So tengok macam mana lah. Hopefully enjoy. Jangan lupa subscribe. Let's go. Okay guys, so kita ada The Bond Between the Master and Disciple and OP12. So, panjang tu tajuk dia. Kita 2 sebenarnya booster box. Jangan macam aku cakap tadi, kalau satu booster box dia teruk pull rate dia, kita akan buka 2 terus lah. Tak nak pening kepala. Kita letak tepi satu dulu. Kita akan buka satu dulu. Pisau yang dibelanja di Fui last time, aku akan gunakan sebaik mungkin. Dan satu box ni aku akan simpan, satu lagi box aku akan jual lah. Dia punya common lah, sebab yang ni ada gambar Zoro. Aku collector Zoro dan juga Luffy. Okay. So ada macam biasa 24 booster pack, aku tak ingat lah. Dan kita hanya perlukan 5 card. Dia so nice. Kita main teka-teka macam best, main teka-teka kan, susun daripada bawah lah. Susun terbalik depan belakang. Dia ada 24 kan, so aku nak buat 8 kan. Aku nak layerkan dia supaya aku tak nak dia macam, faham tak, dia terangkat lah masa kau ambil nanti. So ni 8 dengan 24 kan, buat 12 juga. Ni 8 macam ni. 8 ini 1 2 3 4 8 terlebih ni. Dia kan duduk atas lah, macam tu. Dia duduk atas sebab dia kan 8 pack, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ok, 18. Ok, so tak adalah aku angkat nanti terjatuh-jatuh, itu je sebenarnya. Ok, ada 24 pack, teka 2 nombor pack yang kau rasa laki lah. Dan aku dapatkan booster pack box yang daripada Toys Bar. So aku dapatkan dari Toys Bar juga. Dia ni macam One Piece, dia dah flooded tau. Dia tak ada macam kat stok sangat. Dia macam banyak lah stok dia. So jangan risau lah. Senang beli case lah. Tapi aku dah tak beli case, aku beli booster box. Aku beli 2 je kali ni. Pilih nombor korang 1 hingga 24. Aku akan pilih nombor
7 dan juga aku beli 1 dengan 24 lah. Tak nak satu nombor 22. Aku beli 11 dengan 22. Okey, ngam. 11 dengan 22. Tu 8, 9, 10, 11. Kita balikkan 11 ni supaya aku tahu itu yang aku teka. Dan 22 yang ni lah. Okey, so jom teka 2 pack yang aku rasa ada hit menarik lah. So good luck. 5 saja hit yang kita perlukan. Hopefully kita dapat salah satu kad yang kita perlukan daripada box unpacking hari ni lah. Itu paling penting lah yang aku nak. Kita ada kad macam Pokemon, so jangan risau. Okay, alright. Aduh, sangat nice. Kita akan enjoy dulu awal-awal ni. Sebab once dalam 40 ringgit kita dah boleh laju lah. Ni dia kawan Zo. Dan aku nak kena cari pack pertama, tak ada apa-apa. Kita pergi pack kedua. Aku nak kena cari uncommon, rare, Luffy juga. Kita ada Rayleigh. Rayleigh punya leader tu ada gambar Luffy. So aku mungkin nak kena simpan. Aku macam bela juga nak simpan ke tak. Cari Luffy juga kita. Pack kedua pun tak ada apa-apa guys. Pergi ke pack ketiga. Nervous lah buka One Piece. Lama tak buka One Piece. Aku macam lama gila aku tak buka One Piece kan. Macam dah berkurun-kurun. Ada rare saja kat belakang tu aku nampak ni. Ada Buggy dan juga Shanks ada kecil. Rayleigh, Robin, Rayleigh lagi. Ada Luffy kan. Zoro, ni ada event. Dia ada dia punya apa nama dia, parallel event yang tu aku perlukan. Satu kad yang aku sudah take out untuk collection aku. So pack seterusnya, pack keempat aku rasa. 4. Ok, ni Kuma ni skill SCC dia. Kuma juga Bonnie. Hopefully kita dapat SCC lah. Aku tak nak dapat SCC. Ni Luffy ke ni? Bukan kan, macam ke Luffy pahal. Sebab tak, kalau Luffy macam ada Monkey D, macam ada D tengah tu selalu. Ni ada gaya macam Luffy muka ni. Adakah dia kelahiran semula? Adakah aku miss out watak tu sebenarnya? Okay, Zoro. Kena ambil Zoro tapi tak lawa sangat artwork dia. Still dia Zoro, kena ambil. Kita teruskan lagi. Kad macam tebal sikit lah aku rasa. Sebab aku dah lama sangat tak buka One Piece. Dia rasa lain. Pack ke-6. Sama guys. Pack ke-6. Kalau kita dapat hit kita hold dulu Okay, masih lagi tak nampak hit kita. Nervous kan. Lebih selamat pack dia 5 kad je. Okay, Kuma lagi tadi. Event card. Tak nampak kat Luffy biasa lagi. Happy. Ada Whitebeard ni. Tempat lain. Rayleigh dan juga gajah tadi. Banyak pula kat dia bergaduh gajah dengan Rayleigh. Dia Dark King kan Rayleigh. Okay, Kuma lagi. Okay, kita ada Zoro. Nampak Zoro kecil belakang tu. So kita kena ambil dia. Ni pack ke-8 guys. Siapa team 8. Kita leader. Parallel leader dia ada gambar Luffy kat belakang. Jinbei. Okay, pack ke-9. Masih lagi tak nampak kebahagiaan dalam unpacking kita. Cari lagi. Di manakah Luffy? Kita leader Sanji. Dan juga aku tengok nama dia ni. Ini pembantu si smoker kan. Okay, okay. Okay, teruskan lagi. Oh, ni jahat Zoro belakang tu. Ni yang nak awal, zaman awal dulu ni. Nak ambil Zoro juga itu. Sanji kan. Aku rasa ni juga Sanji yang ada parallel tu rasanya. Apa nama dia? Okay, pack ke-11. Pack ke-11 pack yang aku pilih tadi. Adakah pack yang aku pilih itu betul? Banyak kat aku nak kena hunt punya. SP dia mahal lah. Leader tak mahal sangat. So ok lah juga. Tak nampak lagi rare uncommon Luffy. Tak ada juga. Kita ada Doflamingo. Nampaknya SR pun tak keluar lagi. Dia agak kelakar ataupun agak merisaukan sebab SR pun tak nak keluar lagi. Pack ke-12. SR Luffy kita perlukan guys. Kita ada Ace. Kita dapat SR pertama kita. Apa nama ni? Aku silap lupa nama dia. Shirahoshi. Tapi dia ni yang mermaid lah. Apa nama dia? Shirahoshi Aku kadang main sebut-sebut nama orang kadang. Sorry lah guys. Comel. Luffy lah. Sudah. Tapi dia SR. Tak perlulah. Luffy dan dia terlalu macam seksi lah.
anak aku. So tu pack ke 4 macam mana? 12. Ini pack ke 13. SR pertama dah keluar. Tengok lagi apakah ada SR lagi keluar ke tak. Mestilah akan ada SR keluar lagi kan. Cuma SR apa, kita ada Ace tengah lawan. Kita ada Luffy kan tu. Tu Luffy kan. Bukan Luffy ni yang parallel. Alah, parallel dah keluar tapi bukan parallel aku nak. Aduh. Pack ke berapa tadi? Aduh. Bukan dulu. Dia tak best. Parallel dah keluar. Alah. Pedih lah. Handsome gila mak ni. Zo kan? Ambil kat ni Zo terselip dia ni. Kita puding. Alah, betul punya parallel bukan yang tenang lah guys. Parallel Luffy tak tahu colour terang-terang sikit. Nampaknya kita akan buka 2 box lah. Agak pedih kat sebenarnya. Ada Blackbeard, geng-geng lain dan juga yo nice gila buah ni. Ada Luffy lah juga. Asal semua kad dia ada gambar Luffy ni. Yang tu pun ada Luffy, yang ni pun ada Luffy kecil lah. Geram pula aku, tak nak aku collect. Saya dapat buah. SR aku tak akan like kalau ada gambar kecil tu. Kalau tak leceh dia kena ngecek balik semua. Tapi ni buang Luffy. Aku rasa ni masih ada protect Luffy lagi kot. Itulah nak lawan dengan masa nak selamatkan Ace. So pack ke 16 sorry. Ace, kita ada Shanks dengan Buggy, kita leader. Lah tak lah kita main lah tak. Geram lah. Tak dapat kat yang aku nak. Itu yang buat geram ni. Memedihkan lah. Ok, teruskan lagi. Sabo. Apa lagi? Kita ada lagi berapa kad lagi. Ok, tu bukan. Tak ada Luffy lagi. Luffy ni kat biasa-biasa pun tak ada Leader pun tak ada leader Zoro lagi. Tak ada Zoro lagi. Banyak kat Zoro. Set ni banyak kat Zoro. Box pun gambar Zoro kan. So tak terkejut lah sebenarnya. Kita punya SR ada lagi satu salah aku. Ada apa kad lagi? Crocodile, Rayleigh hari. Aduh, mana Luffy. So kalau aku geram tau, kadang-kadang SR yang mudah-mudah ni pun tak nak keluar. So aku nak kena beli. End up aku beli kat SR kadang-kadang. Sebab tak ada dia punya, tak keluar kat aku. 2 box tak cukup kadang-kadang. Ni pack apa ni? 22, 20, 19, 18. Pack 18 pula. So ni pack apa ni? 12 Aku lupa ke 14? Kau kira tak yang dapat main hit kita tu tadi? Sanji, Pak Ram, itu apa? Lucky baby, itu baby 50. Itu nama dia. Ini pack ke 21. Memang tak ada Luffy biasa-biasa Luffy select ke SR orang sebenarnya. Rayleigh Don dia. Don yo, ni cool gila. Ni cool panel komik dia. Ok, pack ke 22. Kalau kita dapat leader ke SP ke dan lucky lah. Memang pack 22 betul power lah. Ataupun SR lagi satu. So mungkin ada chance untuk SR lagi satu. Sebab satu pack boleh dapat 4 SR. Dapat SR betul lah. Dapat bapak si ni, Dragon kan. Bapak si Luffy. Aku nak Luffy, bukan bapak dia. Geram pula aku. Betul kau cakap ada SR lagi satu. So ada 4 SR kita dapat guys. Satu parallel. 2 lagi pack ni tak ada apa-apa lah. Kan ada leader keluar kan. Tak maksudnya mustahil juga lah. Kita suka laju nak tengok kad dia. Dan last pack. Ok, omak kau ayam. Sebab dah keluar semua hit. Ok, so betul. Zoro dah ambil. Zoro lagi satu. Ambil handsome tu Zoro dia. Banyak tu Zoro dalam ni. Siapa ni? Ni Kid Kid Long Kaido ni Kid Long Kaido. So apakah SR kita? SR parallel kita. Dia parallel SR guys.
Parallel Dragon. Aduh, aku kan Dragon suka kat aku. Last time aku pull SP dia 2 kot. Ingat lagi 2 aku pula. Geram tu. So memang disebabkan aku geram, so main hit dia dapat 4 SR dan juga 1 parallel. Kita akan buka satu lagi booster box ni terus lah. Geram sangat. Yang ni kita tak main nombor, kita teka kiri dan kanan lah. Ini kau teka bahagian pad mana yang lagi laki lah. Alhamdulillah. Itu ni kenyang guys. Okay. Kiri atau kanan? Aku pilih kanan. Boleh ada something menarik. Geram lah. Kiri, kita mulakan dengan pad kiri. Tolak atas sikit. Buka aku Robin, Kuma punya event, Blackbeard, Cikgu Sanji, Luffy SR. Hopefully dapat Luffy SR dulu lah. At least kita dapat something daripada banyak-banyak kad yang kita perlukan. 5 kad termasuk NA tu aku perlukan kan. Takkanlah SR pun tak boleh dapat. Dia sedih kan. Tak sedih kan tu. Cikgu Zoro dah duplicate dah sebenarnya. Berapa minit dah video? Dah 30 minit dah. 30 minit yang memedihkan guys. Teruskan lagi. Dah ambil dah kan Zoro ni dah. Jinbe rare sahaja. Come on lah SR Luffy. Tolonglah SR Luffy keluar. Tak minta banyak pun. Aku boleh minta leader ke SP ke pun. Dia apa? Yang Kovic yang mana dia? Yang Kovic bukan nama main bola ke apa sebut lah. Ivanovic. Okay, Ivanovic bukan tak? Ivavic, Ivanik, Inavic, Iva. Excuse nama. The Ace lagi, Ace dah mati dah. Sian Ace. Sanji, Puding. Oh, bahagia bersama Sanji dan Puding. Tim kiri tak ada hit lagi. SR pun tak keluar guys. So lagi penat diri guys. Masih lagi tak ada. Ada Fishman Karate. Fishman Karate nama attack kan. Ok, pasti dapat SR ataupun main hit kita kat sini. Sebab nampak yo benda ni. Bukan, aku scam lagi. Dia pernah ambil kan? Oh dah ambil dah. Ni awal-awal dia ambil. Parallel event di lawa. Semua bug kemarin dia akan jual sekali dengan kotak, sekali dengan SR mungkin. So kalau berminat boleh roger aku. Dia happy. Apa ni? Bagaimanakah hit kita? Come on guys. Luffy tak ada komen aku. Oh, leader Zoro dapat dah. Akhirnya sangat nice. Dia punya SP cantik aku rasa. SP Zoro tu mahal. 18,000 yen ke 15,000 yen ke. Which is kalau convert directly dalam 500. Mahal juga lah. Penat juga lah nak membeli kat One Piece ni kan. Macam Luffy kan ni kan. Ada Flamingo. Oh, tim kiri tak ada SR guys. Berkemungkinan besar tak ada langsung SR tim kiri ni. Tengok aku rasa ni pun tak ada SR ni. Aku nampak event belakang tu Sanji. Oh, Sanji tu yang ada A ni. Sorry. Dan pack terakhir untuk tim kiri. Adakah tak ada SR juga? Come on, tengok Crocodile. Kita ada Buggy. Ada SR. Cantik ke? Robin. Wow, kita dapat SR berbeza so far. Hopefully kita akan dapat SR Luffy nanti. Wow, cantik lah waifu. Artwork waifu memang cantik biasanya dia buat dalam ni. Macam bawah tu aku rasa sangat cool sebenarnya. Okay, ada satu SR. So tim kanan menang lah automatically sebab main hit mesti keluar kat tim kanan kan. Dah balance kat kan. Okay, teruskan. Sanji. Come on, event. Parallel event. Aku tak minta banyak je, minta parallel event je. Luffy tu macam aku boleh beli je. Rayleigh, leader. Sanji. Come on. Shanks dengan Buggy tadi. Sabu. Nervous tu.
Melekat. Kalau melekat selalu something. Dia tiba kan. Tak ada reason kena-mena pun melekat ada ke tak. Oh, ada SR guys. SR hijau. Luffy kuning kan, tapi hijau. Hopefully Luffy lah. Come on, Luffy. Ini lagi keluar. Geram pula aku. Ini slip aku. Kan ada gadis SR senang tertarik dengan aku. Mana Luffy ni? Aduh, satu lagi chance. Mungkin ada 2 chance lagi untuk SR keluar. At least bagi aku palette SR Luffy lah. Itu je aku minta. Tolong lah. Palette SR Luffy, come on. Tak minta mahal pun, aku nak SR je. Okay, SR guys, SR. Tapi aku tak rasa tu Luffy. Tapi at least dia bukan SR sama. Aku tak nampak colour apa tadi SR tu. Tapi tu SR. Okay, ni SR, apa tu parallel SR, sorry. Parallel SR ke parallel apa-apa parallel lah nak kata. Ada full border. Dia ni memang suka aku lah. Kita ada dragon lagi. Lah full SR dia. Full lagi dia punya auto langkah, sorry guys. Berapa lagi Mac? Lagi berapa lagi? Mungkin ada SR lagi satu. Mungkin ada leader kalau kita bernasib baik. Mungkin ada SP kalau kita bernasib baik juga. Dan mungkin ada manga kalau kita lebih bernasib baik. Oh, Shanks, nice. Leader lah, leader baru lah please. Bukan leader, leader belakang di colour merah. Kau akan nampak directly kalau dia keluar. Zo, Sanji. 3 pack lagi. SR lagi satu, tolong Luffy. Beri yang 4 SR please. Macam mana box sebelah dapat. Bagilah box ni pun 4 SR juga. Aku geram tengok muka lukisan ni. Tak tahu kenapa. So Dawn kita Rayleigh 2 pack, 3 pack lagi. Okay, Rayleigh, Kuma. Oh, SR. Oh, ni kakak Sanji kan. Dapat 4 SR guys. Tapi asal SR gitu. Apa dia ni? Apa dah berkicap buat video ni? Tu lah pedih sakit hati kan. Tu lagi buat lagi berkicap weh. Wah, pedih. Aku rasa tak apa-apa ni. Sedih kan? Dan kalau 4 SR memang tak keluar extra hit. SP ke manga ke tak ada. Memang tak ada. Pedih siut. Memang unlucky tu lah kita. Apakah SR kita? Aku tak rasa Luffy. Colour biru. Apa SR yang wujud kat sini? Ni parallel SR ke parallel SR? Colour biru. Okay, aku pun parallel yang aku tak dekat dia. Ya Allah, tempat gap guys. Gap ada SR. Aku baru tahu. Oh, pedihnya video kita hari ni. Pedih betul lah. Okay, so aku nak jual box ni sekali dengan kad-kad kalau kau minat nak beli. Sekali dengan SR lah aku nak jual kot. Siapa nak beli tak? Aku jual harga 60 dengan semua SR. Ok tak? Mahal tak? Kau dapat 8 SR 60. Kau nak beli ni sekali pun boleh ke? Semua waifu SR ni aku gabung sekali. Ada duplicate lah 8 SR. 8 dah RM4 pun dah berapa RM30 lah. Aku tak tahu ada playable ke tak. Tapi 8 SR tu ni 70 lah, 70. Tak apa aku RM70 tak termasuk post. Untuk box ni sekali dengan SR common aku akan penuhkan lagi lah. Pada masukkan tadi SR kan. Ini SR tadi RM70 untuk semua ni. 8 SR ni termasuk dengan box tu. Semua kad-kad ni. Dan kalau kau nak sekali dua ni, kita boleh bincang lah harga. Tengok harga macam mana. Sebab aku nak kemas dia sebenarnya. Sebab aku tak like benda ni. Kalau kau nak sekali, nak post sekali, nak murah kan, mungkin kita boleh discount, bincang-bincang semua sekaligus macam mana ke. Aku dah penuhkan box ni. So berminat RM70 DM aku.
So hopefully kau enjoy. Jangan lupa tekan button subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan, dan jumpa lagi next video lah ni. Siapa nak join giveaway, buat giveaway lah. Yang buat komen-komen yang baki-baki ni, aku buat giveaway. Nak join macam mana? First kali jangan lupa subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dua-dua lah kan, 3. Komen apa saja, komen. Dan juga saya nak bug. Hashtag senang, saya nak bug, BULK. Letak hashtag tu. Giveaway ni seminggu je, sampai minggu depan. Waktu video ni keluar 1, 2, 9 bulan aku tamatkan dengan ni. Okay, dapat bug komen-komen ni. Bug komen-komen ni. Okay, alright, ngam. Ni giveaway kecil je. Ni siapa nak beli RM70. Ni pun siapa nak beli pun aku tahu je. Okay. Thank you guys. Assalamualaikum dan sikit. Aku pergi siap buat video ni. Sebab pedih lah. Pedih sakit hati kan. Aku dapat hit tak best sangat kan. Kecewa weh. Mengecewakan buat unpacking macam ni. Dia bukanlah nak kata kau nak kat mahal pun. Kau nak kat yang kau nak. Dia sebenarnya itu dia sebenarnya. Lepas tu kau cakap aku lagi galakkan kau beli single. So tak pening kan. Kau tak menyusahkan diri sangat lah. Pun thank you guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.